Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi guys. Oke, sekarang nih saya tengah nak menggoreng ikan pula, nak menggoreng ayam. Ayam nih saya nak goreng dia dulu, lepas tu nanti baru saya akan masak dia dengan sambal macam cili macam tu lah. Tapi saya akan blend dengan bawang merah besar, halia sikit dengan bawang putih, lepas tu dengan cili sekali, cili hidup tu. Kita blend dia, tapi jangan blend dia hancur macam tu lah. So kita tumis dia apa semua, barulah kita masukkan ayam tu. Lebih kurang macam tu lah. Alright, ni proses untuk menggoreng. Dia tengah menggoreng, so yang ni saya bagi dia laju sikit lah, sebab kalau kita nak tunggu goreng ayam ni, masa dia akan panjang. Okay guys, memandangkan kita lajukan kita punya video ni. Ini proses untuk kita menggoreng dia, tak adalah lama mana kan. Ni saya baru nak terbalikkan dia. Kalau kita nak tunggu masa yang sebenarnya lama, 1 jam pun tak habis nanti. Kita lajukan supaya tak adalah boring sangat kan nak tengok video tu lama-lama. Kalau live lain cerita juga. Okay, kita biarkan dia lagi, dia dah start nak kering ni. Tapi yang ni saya tak goreng dia terlalu kering tau. Kita nak dia macam juicy macam tu lah. Kalau dia terlalu kering nanti kan kita nak goreng dia, nak tumis dia nanti kan, bukan kita nak ada kuah banyak, so dia akan jadi keras ataupun kering. So macam ni dah okey dah. Dia bukan warna hitam tu bukan sebab dia keras tau ataupun garing. Dia disebabkan saya dah pakai apa nama tu saya lupa lah guys. Saya dah letak tu tadi dan dia jadilah macam tu, tapi dia punya ayam tu still lembut. Sos tiram, maaf, saya ada pakai sos tiram tadi, so dia adalah nampak coklat tu. Okay guys, selesai dah. So now saya nak tumis sayur dulu. Sebelum kita masak kita punya ayam tu, kita masak sayur dulu ya. Ni saya dah letakkan minyak daripada ayam tadi tu, untuk kita tumis kita punya bawang. Alright guys, minyak pun kita dah letak ni. Kita nak tumis dulu kita punya bawang ni. Ni bawang yang tadi saya blend sekali untuk menumis ayam nanti. Senang kan, kita dah blend dia sama-sama, so kita boleh ambil sikit lah. Dia ada sedikit cili, bawang merah dengan bawang putih. Kita kacau dia. Saya masak sayur bayam Brazil hari ini guys, sebab saya punya sayur bayam Brazil tu dia banyak dekat belakang. So saya pergi kutip dia tadi lah, saya ambil pucuk-pucuk dia. Kalau tak ambil dia sayang tau, sebab dia banyak tu. Jadi ambil lah. Saya rasa 2 minggu lepas kot saya dah ambil juga. Okay, sekarang ni saya pecahkan 1 biji telur untuk kita menumis dengan sayur kita nanti. Saya suka makan macam ni guys. Kalau you all tak minat, bolehlah buat cara lain, tapi kebanyakan sayur saya akan campur dengan telur lah. Kena goreng dulu telur tu baru letak sayur, jadi dia ada rasa tu macam mana tah. Saya sukalah macam tu. Okay, kita masukkan kita punya sayur ni. Nampak kan dia macam penuh dekat kuali tu, tapi it's okay. Nanti sebab yang ni jenis sayur yang cepat layu, so kita kacau dia pelan-pelan, nanti dia akan layu juga macam tu.
Dia macam sayur kangkung lah juga. Kangkung tu nampak banyak kan, bila kita masak dia nanti tinggal sikit je, macam tu. Sama lah juga yang ni, bayam Brazil ni. Kita kacau dia dulu guys, slowly. Jangan kelang kabut. Kan terbalik pula kita punya kuali ni. Kacau lah dia slowly, sebab dia masih banyak macam ni kan. Kacau dia slow daripada bawah dan naik atas. Bila dia dah layu nanti kita letaklah perasa dia macam tu guys. Dah nampak kan dia start dah layu. So kita dah tukar-tukar dia. Macam ni lah. Tester sayur ni kalau yang belum pernah makan, dia agak ada macam crunchy tau. Dia bukan keras, crunchy macam tu lah. Rangup-rangup macam tu. Jadi kalau kita nak makan dia, nak masak dia, saya lebih suka letak air jugalah. Ni saya dah letak garam dengan perasa tau, supaya dia cepat layu lagi. Kalau kena dengan garam ni, dia akan otomatik akan jadi layu terus. Itulah kelebihan garam ni sebenarnya. Dia akan buatkan kita punya sayur tu cepat layu. Saya nak masukkan sedikit air. Kita kacau lagi. Tengok macam mana. Banyak air dia, nanti kita boleh add on lagi kalau dia tak cukup. Yang ni macam sikit guys. Kita biarkan dia ni sekejap boil dulu. Kita tunggu sekejap, nanti kita kacau dia lagi. Tak lama masak ni, tak sampai pun 5 minit, sekejap je. Saya cuci dulu ni dekat sinki ni. Tak cuci nanti penuh pula barang-barang yang kita dah guna tadi. Saya tak suka gumpul terlalu banyak macam tu. Sambil masak sambil mencuci macam tu lah. Lepas tu nanti kalau kita selesai masak, tinggal kita cuci dapur, perkakas yang kita guna, kuali, senduk apa semua je. Senang. Jadi kita kacau dia lagi guys. Tu nampak air dia macam sikit kan. Ini saya nak tambah sedikit air lagi lah, sebab dia macam sikit ni. Oke guys, kita punya sayur ni pun dia tengah mendidih ni. Kita biarkan dia didih selama 2-3 minit dulu sebelum kita padam api, dan akan meneruskan memasak untuk menu yang seterusnya. Kita biarkan dulu dia mendidih guys. Tadi rasa semua dah okey dah, garam, rasa semua. Lepas tu dia ada kuah sedikit, tak adalah kering. Kalau jenis sayur ni, untuk saya lah, kalau kita nak dia kering, kita kena tumis dengan telur. Macam kita nak buat scramble eggs tu, kita tumis dia dengan telur sampai kering, macam pucuk manis tu, okey juga. Tapi kalau kita nak dia ada kuah, basah sikit, kita kena letak kuah lah. Oke guys, ini dah masak, saya dah padamkan api ni. So settle, kita simpan dia dulu sekejap. Kita simpan dulu sayur kita guys. Tuh tengok berasap dia. Oke, kita ambil dia macam ni lah, sebab dia ada kuah kan. Cepat sikit kerja kita. Kuah dia ni kita tuang je guys, senang lagi. Tapi lama-lama, so kita boleh masak next menu. Sekejap saya nak cuci kuali ni dulu guys. Oke, kuali dah cuci, saya pun dah letak minyak ni untuk kita menumis kita punya bawang apa semua tadi, cili yang sudah kita blend sekali tadi ni.
Yang ni saya guna bawang merah besar tau. Saya guna sebiji lebih. Lepas tu saya letak bawang putih 2 ulas, kemudian halia sedikit dan cili. Cili ni agak banyak sikit lah tadi saya guna. Saya tak kira berapa, maybe dalam 15 maybe, macam tu. Yang ni sebab saya nak dia pedas. Yang ni cili hidup punya, cili merah. Nampak kan? Tapi saya blend ni dia tak terlalu halus. Tekstur bawang tu still ada. Halia cili tu still boleh kita nampak, dia tak terlalu halus. Okey, kita kacau kita punya apa nama ni, bawang apa semua ni. Kita tumis dia sampai betul-betul masak dan tak ada bau bawang, bau halia, bau cili tu, alright. Ini sebab saya dah letak minyak tadi. Kita tengok kalau tak cukup minyak, nanti kita akan add on sedikit demi sedikit. Tak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Sebab yang ni dia lebih kurang macam sambal tau. Jadi kita boleh cili, makan dia punya sambal cili tu. Macam tu lah lebih kurang dia. Kita kacau dia lagi supaya dia betul-betul masak. Ni saya tambah sedikit minyak lagi tau guys. Sebab bila kita menumis bawang ataupun cili ni, kita nak masak jenis sambal macam ni, dia tak boleh minyak terlalu sikit. Dia kena ngam lah dengan dia punya bahan tumisan tu kan. Kalau terlalu banyak pun tak boleh juga. Biarlah dia sama-sama macam tu. Kita biarkan dia pecah minyak dulu. Kita tengok keadaan kita punya bawang ni sampai dia masak semua. Yang makan masa ni hanya untuk menumis ni je bawang ni, bagi dia masak. Kalau macam ayam tadi tu, ayam kan kita dah goreng semua, so dia pun dah masak. Jadi proses untuk memasak tu nanti taklah lama. Okey, ni saya letakkan garam. Lepas tu saya letak perasa. Gula saya guna yang organik punya tu lah. Saya tak guna gula putih yang dia tebu punya. Dia macam brown sugar. Warna dia sedikit keperangan macam tu. Ni saya tambahkan sedikit lagi minyak guys. Sebab tu saya cakap dari awal tadi, kita kena tengok kita punya bawang apa semua ni. Kalau nampak dia agak kering, kita tambah sedikit demi sedikit minyak untuk dia, supaya dia boleh masak dengan cantik. Yang ni nampak kan dia pecah minyak. Nampak ngam lah ni. Dia tak terlalu banyak minyak dan tak terlalu sikit. Dia akan jadi sedap tau cili ni kalau dia dah masak sambal ni. Cuma saya tak letak sos cili, sos tomato saya tak letak. Memang saya tak nak letak dan saya nak dia macam ni je. Kalau kita masak cara macam ni guys, memang confirm dia sedap tau. Tak perlu banyak mana pun. Bawang, cili, rasa dia cukup, ada gula sikit, ada rasa dia sikit manis tu memang mantul. Tak perlu banyak, tak perlu yang pelik-pelik macam tu. Kalau kita nak buat style sambal yang merah macam sambal betul nasi lemak tu, boleh juga. Ni saya masukkan sedikit air ya. Kenapa saya masuk air? Supaya dia pecah minyak lagi sekali. Makin lama makin dia akan halus dan rasa garam rasa bawang tu dia akan jadi caramel. Tahu tak, dia akan jadi soft macam tu dan dia punya taste akan lagi sedap. Saya ada taste tadi, dia ada rasa pedas tu memang strong lah macam tu. Tapi kita akan balancekan dia nanti. Kita biarkan dia mendidih dulu guys.
mendidih untuk pecah minyak lagi, baru kita boleh masuk kita punya ayam. Ni tapi kita kena kacau dia selalu lah, kalau tidak nanti takut hangit dekat bawah ni. Nampak tak? Ni okey, kita masukkan ayam kita. Marvelous, Masya Allah, Subhanallah. Macam ni lah. Dia tengah pecah minyak macam tu, dia nampak macam berair kan? Dia bukan berair. Kita kacau dia sampai dia pekat nanti. Kita gaul lah sebati dengan kita punya ayam ni. Lauk ni guys, kalau kita masak ni, ayah kan selalu fikir apa tau, kalau kita bujang, rumah bujang macam tu kan, lepas tu kita masak banyak-banyak dan kita bekukan dia. Bila kita nak makan nanti, kita just panaskan dia, ambil panaskan. Sebab yang ni dia tak akan rosak. Ni saya tambahkan sedikit air tadi tau, supaya dia punya rempah ni sebati dengan kita punya ayam ni. Additional kalau you all nak letak daun limau pun boleh, lagi sedap bau dia. Daun limau ataupun daun kemangi, yang ni memang cuna. Sumpah yang ni sedap guys, you all cubalah, memang sedap. Makan dengan nasi panas-panas dengan sambal ni, dia ada pedas, ada ayam, sekaligus ada sambal, confirm sedap lah. Makan dengan ulam je, carilah apa-apa ulam, timun ke, kacang panjang ke, apa-apa je lah, terung ke, bendi ke, dah cukup dah. Kita biarkan dia mendidih, lepas tu agak sikit pekat nanti, kita boleh angkat dah guys. Jangan risau, kita punya tekstur ayam ni dia soft, dia tak keras kejong. Sebab kalau kita makan dia keras kejong pun tak sedap kan. Kita biarkan dia mendidih macam ni, kita boleh angkat dia nanti. Tapi jangan biarkan dia terlalu kering juga, sebab nanti kalau dia dah sejuk, dia akan exhaust dia punya air-air ni, dia akan nampak kering juga. Ni kita cuma kacau dia macam ni je guys. Pakai dia sebati dengan dia punya ni rempah, bawang, cili tu semua tadi. Ni kalau kita padam api, dia surut nih, dia punya kuah tu nampak macam berkuah kan. Itu semua dia punya sambal saja tu. Sekejap lagi dan kita boleh makan lepas ni guys. Biarkan dia sekejap, bagi dia pecah minyak dulu. Okey, last ni saya letakkan sedikit gula untuk balancekan rasa dia. Ni yang tadi saya bagi tahu tu, saya pakai gula macam ni je, saya tak pakai gula putih tu. Untuk balancekan rasa dia kena ada gula juga sedikit. Okey, ni dah nampak dia dah kering, nampak tak? Dia dah start kering ni, dia dah pecah minyak ni. Sekejap lagi selesai lah ni. Dia dah kering kan. Okey, kita kacau lagi sekali, bagi dia sebati. Okey, selesailah kita memasak. Okey, tengok. Bila dia dah padam api macam ni, nampak tak? Tu. Nampak macam banyak tadi dia punya tu kan? Tak ada. Yang ada ni semua dia punya sambal dia. Tuh guys, Masya Allah, ini sedap guys. Coba ya.
isi ayam dengan drumstick saya guna nih. Ada sedikit bagian rusuk dia lah. Yang tuh yang paling sedap. Oke, kita ambil sambal dia nih yang paling sedap guys, makan dengan nasi ini. Sumpah sedap. Tengok dia nampak macam kering juga kan. Oke. Selesai dah kita masak. Ya Allah, nak tengok tak? Yang saya tunjuk ke saya lap dulu dia punya tepi ini. Orang jangan meliur tau. Tuh tengok guys, masya Allah sedap.